panel Ismail Kamus, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya nak tambah dulu fakta keadaan jenayah yang berlaku di Malaysia yang paling mutaakhir. Dalam berita harian 22 hari bulan Julai tahun 2002, baru semalam, di halaman 8, saya tak nak baca tapi terjumpa, disiarkan angka jenayah Malaysia, iaitu Naib Pengurusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia YPJM berkata, negara mencatatkan 840 kes bagi setiap 100,000 penduduk. Indeks jenayah yang dilaporkan oleh Polis Diraja Malaysia DRM dalam bulan pertama sebelum pertengahan tahun ini ada sebanyak 63,332 kes. Kes jenayah sepanjang tahun 2000 seluruh negara mencatatkan angka resmi sebanyak 156,469 kes. Tuan-tuan bayang, 156,469 kes yang dilaporkan Polis Diraja Malaysia. Artinya samalah fakta yang kita sedia sama, nak membayangkan bahawa keadaan jenayah bukan dia semakin berkurangan. Dia merupakan suatu penyakit yang akan terus meningkat. Penyakit jenayah ini akan terus bertambah. Dalam buku saya dulu telah saya buat angka 10 tahun. Angka jenayah tiap-tiap tahun dia bertambah dan tidak pernah berlaku sebaliknya. Artinya penyakit ini penyakit yang semakin hari semakin serius. Kalau tidak ditangani dengan baik, akhirnya seluruh dunia akan menjadi tempat untuk orang-orang yang melakukan jenayah ini bermaharajalela. Kehidupan insan akan terancam. Malah yang tertanda ni, malah perkara-perkara asas yang sepatutnya mendapat jaminan antara bangsa, hak asasi manusia, hak hidup dalam keadaan aman damai, hak mendapat harta yang halal, hak mendapatkan kenikmatan hidup, sepatutnya menjadi agenda antara bangsa yang pertama sekali. Tapi ternyata hal ini telah gagal dan pasti akan terus gagal sampai bila-bila pun kalau mereka tidak pulang dan kembali kepada undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Atas itulah maka saya cuba hendak memaklumkan kepada tuan-tuan puan-puan pada malam ini sebenarnya dengan forum hudud ini, kita balik melihat secara ilmu, secara kepahaman yang sebenar kepada yang pertama sekali nak memahamkan hudud. Perkataan hudud bukan perkataan manusia. Bukan istilah yang siapa-siapa buat. Tapi Allah sendiri yang menetapkan istilah itu, dan Allah menamakan istilah itu dalam Quran sebanyak 14 kali. Sebanyak 14 kali, yang tiap-tiap kali dalam 14 kali ini, saya nak pastikan, betul. 14 kali, tiap-tiap kali Allah sebut hudud, Allah sebut hududullah. Wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsah.
itu adalah hududullah, peraturan Allah, undang-undang Allah, termasuk dalamnya hukuman hudud. Sesiapa yang melanggar hukum ini, maka dia telah melakukan kezaliman untuk diri dia. 14 kali, tidak sekali pun Allah kecualikan. Dia sebut hudud sahaja, dia idafahkan kepada Allah. Idafah maknanya Allah sandarkan bila hudud, tidak ada hudud manusia. Yang ada hanya hududullah. Tak ada dalam Kelantan tu hudud pai, tak ada. Tunggang terbalik carilah. Hudud Kelantan tak ada. Hudud Terengganu tak ada. Yang ada pun hududullah. Allah gunakan sampai 14 kali, malah dengan ancaman Allah. Wa tilka hududullah walil kafirina azabun alim. Demikian itu adalah hududullah, undang-undang Allah, dan orang yang engkar kepadanya, bagi mereka azab yang amat pedih. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Demikian yang kami kemukakan itu, kata Allah, itu hudud kami, undang-undang kami, peraturan kami. Sesiapa yang taat kepada undang-undang ini, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, Allah akan memasukkan mereka dalam syurga, syurga yang berlari di bawahnya sungai-sungai yang indah, kekal mereka dalamnya selama-lamanya. Yang demikian itu adalah suatu kejayaan yang amat agung. Artinya, hudud yang dikemukakan sekarang ini kepada manusia, sama ada hudud yang dilaksanakan di Pakistan dahulu, di Saudi sekarang ini, di Iran sekarang ini, di Tanzania sekarang ini, di Sudan sekarang ini, kesemua sekali hududullah. Kalau kita tukar nama itu kepada nama lain, jadi kita menukarkan status yang asalnya hududullah kepada hududul insan. Kalau katakan hudud pas, maka hududul insan, maka penyelewengan itulah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kemurkaannya kepada manusia sekalian. Tuan-tuan sekalian, kenapa Allah menamakan hudud, tidak menamakan istilah lain? Hudud diambil daripada perkataan hadda. Yahiddu haddan. Had makna dia sempadan. Hudud sempadan-sempadan. Ada hududul balad, itu sempadan negara, tak ada kena-mena dengan hukum. Kalau hududullah, undang-undang Allah itu merupakan suatu sempadan, suatu pemisah, suatu cegahan Allah Subhanahu wa taala dengan meletakkan sempadan yang dia tidak